Sini. Sini. Ni. Round kedua hari Jumaat. Petang Jumaat. Ni. Kita untuk malam pula. Standby untuk malam pula. Tu dia. Sos tiram. Ramai orang pelik Abang, Tom Yum pakai sos tiram. Itu resepi saya. Resepi orang lain saya tak tahu. Ni resepi saya. Okey. So, barang rahsia yang penting sekali, barang rahsia. Shh. Bismillah. Yang ni kita bancur 3 kilo tu. Tak ada separuh-separuh, tak ada. Sebabnya awal lagi ni. Pukul 6.50 baru. Weh. Pukul 6.50 baru. So jadinya kita standby untuk malam pula. Sebabnya hari semalam, hari Khamis kan, semalam ramai gila orang jauh-jauh datang, kecewa. Tom Yum habis. So ni round kedua punya. Round kedua. Berapa minit Alik? 59. 1 minit. 1 minit. Ngam-ngam Alik. 1 minit. Oh, pecah Tom Yum abang. Bismillah. Okay. Kena pegang molek tau. Ni sok. Di sini. Okay. Api bawah kena buka tau. Yang penting api bawah kena buka Jangan tak buka ni. Boleh buat berapa ni? 30 mangkuk untuk satu pack. Kita punya sukatan boleh buat 28, 30, 27 atas order lah. Kalau order bungkus banyak, dia jadi kurang sikit sebab bungkus banyak ni. Kalau bungkus dia kuah lebih sikit. Kalau makan kuah lebih juga tapi tak ada melempah kan. So jadi kita masak air pula. Berapa minit 144. 144. 2 minit. Bismillah. Air 13 liter. Ngang-ngang tu. Tambah kuah ni. Ngang-ngang terus. Api kena bawa buka Api kena buka terus. Inilah orang panggil Tom Yum cili. Ada orang komen, bang ni Tom Yum ke apa ni, cili banyak Awak tak tahu kaedah ni. Awak tak tahu kaedah ni. Tak? Dia tahu komen betul komen. Okey. So itulah dia round kedua. Nanti jemput datang tau. Doakan saya habis. Okey. Assalamualaikum. Bye bye.